Satu dunia dah tahu anak YB Fadila Siddiq dapat 8A. Siap bertepuk tangan lagi. Macam ni kan nak jaga hati pelajar lain. Ngomongnya kok nggak serupa bikin ya. Guys, KPM ada buat satu SOP tentang hari pengambilan slip keputusan SPM 2 hari lepas. Ni aku baca apa antara SOP yang telah ditetapkan. Yang pertama, 24/4/2025 iaitu hari Khamis merupakan hari penyerahan slip keputusan SPM sahaja. Sekolah tidak dibenarkan mengadakan majlis pada hari tersebut. Majlis untuk meraihkan kejayaan murid SPM hanya dibenarkan selepas 24/4/2025. Alhamdulillah 8A. Kedua, hari penyerahan slip keputusan SPM adalah hari untuk meraihkan murid. Oleh itu, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesedihan, kesusahan dan tekanan kepada murid dan ibu bapa tidak dibenarkan. Alhamdulillah 8A. Seterusnya, sekolah tidak dibenarkan menyerahkan slip keputusan murid di atas pentas. Semua slip keputusan murid hendaklah diserahkan di kaunter mengikut kelas, sama ada di dewan ataupun kelas. Alhamdulillah 8A. Seterusnya, pihak sekolah tidak dibenarkan sama sekali menyediakan plakat 11A, 10A dan seterusnya untuk dipaparkan oleh murid. Murid tidak dibenarkan bergambar dengan plakat di dalam kawasan sekolah. Alhamdulillah 8A. Kemudian pihak sekolah tidak dibenarkan menyediakan bukey ataupun hadiah ataupun cenderahati kepada murid pada hari tersebut. Alhamdulillah 8A. Last sekali, murid dan guru dibenarkan bergambar di atas pentas secara beramai-ramai dengan menunjukkan slip keputusan masing-masing sahaja. Tidak dibenarkan sama sekali bergambar mengikut pencapaian murid seperti gambar bersama murid semua A, 10A dan seterusnya pada hari tersebut. Alhamdulillah 8A. SOP ini dibuat kononnya untuk menjaga hati dan perasaan para pelajar yang mendapatkan keputusan SPM yang kurang baik. Nak jaga hatilah katanya kan. Tapi sekarang ni satu dunia dah tahu anak YB Fadila Siddiq dapat 8A. Siap bertepuk tangan lagi. Macam ni kan nak jaga hati pelajar lain. Ngomongnya kok nggak serupa bikin ya. Anak saya pun dapat keputusan hari ni. Terima kasih semua. Alhamdulillah 8A.